Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Samila binti Azmi. Untuk objektif motor halus, yang pertama, murid dapat menggunting, menampak dan mewarna barang kita semula dengan kemas. Yang kedua, murid dapat mengawal pergerakan jari dan tangan semasa memasukkan bahan ke dalam tong kaca dan plastik. Yang ketiga, murid dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan melalui aktiviti menghasilkan bahan kita semula. Yang keempat, murid dapat membina kreativiti dan ketelitian semasa menghasilkan model tong sampah kita semula. Untuk objektif motor kasar pula, yang pertama, murid dapat menggerakkan tangan dan badan semasa memasukkan bahan kaca dan plastik ke dalam tong yang betul. Yang kedua, murid dapat meningkatkan koordinasi pergerakan badan melalui aktiviti membawa, menolak atau menarik tong kita semula. Yang ketiga, murid dapat mengembangkan kemahiran keseimbangan dan kawalan pergerakan semasa aktiviti kita semula dijalankan.
Tarik lagi, sini. Pusing. Cepat sini. Okey, lagi. Ke depan pula. 1, 2. Okey, ini kaca, plastik, kertas. Okey, teacher ambil ni. Plastik dekat sini. Pandai. Okey, lagi. Tu, botol plastik. Dekat sini. Okey. Okey, lagi. Apa lagi? Apa tu? Cermin. Sini. Sini ke? Betul ke? Betul. Lagi. Apa lagi? Kotak. Kotak dekat mana? Sini lah. Okey, lagi. Ni, lagi. Tin dekat mana? Sini. Okey, ni botol kaca. Ni apa ni sebut? Sebut dekat meja tu. Kaca. Okey, lepas. Masukkan. Lagi. Kertas. Mana kertas? Ni. Apa ni? Kertas. Okey, tu. Surat khabar. Sebut. Okey, ni. Apa ni? Tunjuk video. Cawan kaca. Mana kaca? Mana? Okey, cepat. Tunjuk video. Cawan kaca dekat sini. Kaca. Tunjuk kaca. Lagi. Ambil lagi. Letak. Tunjuk dekat video. Apa je? Plastik. Letak dekat. Plastik. Yeay, boleh. Lagi. Lagi. Letak dekat plastik. Lagi. Untuk kaca ke? Kaca pula buat. Untuk kaca kat mana? Sini. Bukan. Cermin. Cermin kaca. Kita kat mana? Ini. Pandai. Depan. Yeay. Plastik. Plastik kat mana? Plastik. Tanya.